andai kata kita ada misi yang besar, kalau kita ada misi yang besar, apa yang kita perlukan? Kalau kita kata kita ada seorang yang nak buat kerja ni, cukup tak? Tak cukup kan? Kalau kita dah ada ramai, jom ramai-ramai, cukup tak? Ni bayangkan ramai lah, jangan kira berapa tu, buat ramai. Dia ada satu lagi, macam kalau ramai tapi orang dia lelaki-lelaki macam tu, tak ke mana juga kan. So dia kena ramai dan semua pun power-power. So bila dah ramai dan power, dah cukup tak? InsyaAllah. Tapi dia sebenarnya, in reality, siapa yang pernah ni, dia akan satu lagi missing, iaitu teamwork. Teamwork. Atau berjemaah yang kita cakap jemaah tadi. Especially bila kita deal dengan superpower. Siapa pernah deal dengan, yang bekerja dengan orang yang power-power? Tak saling memahami. Okey, lagi power seseorang tu, lagi banyak idea dia dan lagi banyak maksudnya macam ni, lagi susah dia nak ikut orang. So dia ada idea dia sendiri, dia biasa buat cara dia sendiri dan sebagainya. So bila kita kata, sebab kalau kita kumpul ni ramai pengikut, dia senang sikit. Okey, ikut Tapi kalau kita kumpul semua ketua-ketua, semua memang akan ada kepala sendiri. So sebab tu kalau kita tengok sahabat semua power tak? Tapi dia orang sampai terlatih. Kalau kita tengok Umar dengan Abu Bakar kan, khilaf dia amat besar. Macam pandangan sentiasa amat lain kan. Tapi dia dah dilatih sampai boleh duduk sekali, betul tak? Kalau zaman kita ni akan gaduh lah orang macam tu. Dia tak boleh kan. So itu benda yang kritikal untuk ni. Now, bagaimana semua aspek ni dibina dalam sistem usrah? Some of us dah cover beberapa usul daripada usul 20. Itu antara benda yang sebenarnya satu perbincangan lah, macam mana kalau ikhwan muslimin tu dia boleh menyatukan orang yang amat berbeza background dia. Itu satu perbincangan yang usul Ishrin, kalau bahasa Arab ni usul Ishrin. Okey, nanti kita akan cover dalam daurah akan datang insya-Allah. Okey, banyak benda nak cover ni.